Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yali di Serang FM, Jauh Mata Dekat di Hati. Hai, apa khabar bercerita semua sahabat Yali di luar sana. Seperti biasa, Yali sentiasa merakan agar semua cerita-cerita happy sama walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk perkongsian Ayali pada hari ini, Ayali berada di satu lokasi yang di belakang Ayali. Ini adalah ladang ternakan ayam telur. Jadi ladang ternakan ayam telur ini berdekatan dengan rumah Ayali. Jadi bekalan ayam telur, telur ayam lah, bekalan telur ayam yang Ayali gunakan sekarang ini adalah daripada ladang ini yang jaraknya lebih kurang 300 meter sahaja daripada rumah Ayali. Tak apa lah, dalam 200 meter lebih sedikit. Jadi pada kali ini Ayali baru berkesempatan untuk membuat video. Jadi kita saksikan bagaimana ayam-ayam yang memberikan telur kepada Ayali dan penduduk sekitar ini. Jadi kepada sesiapa yang inginkan telur yang segar daripada ladang, boleh datang ke tempat ladang yang Ayali ingin kongsikan bersama. Jom kita tengok bagaimana keadaan di dalam reban ayam sana. Jom. Okey, inilah dia ladang ayam telur yang akan Ayali bawakan untuk kita saksikan bersama bagaimana keadaan ayam di dalam reban. Sekarang ini sudah kedengaran suara ayam yang semakin kuat. Inilah dia deretan sangkar-sangkar ayam yang diletakkan. Okey, kalau kita tengok walaupun dalam keadaan kegelapan, ada telur-telur yang boleh diambil untuk sesi petang. Beginilah kemeriahan suara-suara ayam. Ayam yang segar daripada ladang. Okey, kita tengok suasana. Sebanyak 5 tingkat ayam dan ada sebanyak 4 lajur. Kepada yang inginkan ayam yang betul-betul segar daripada ladang, boleh terus direct ke tempat ternakan yang Ayali sedang bawakan. Okey, kita lihat sebelah sini pula, cerah sedikit. Ini adalah telur yang boleh diambil untuk sekarang ini. Dan sekarang ini Ayali berada di jam 6.15 petang untuk kutipan sesi petang. Kemeriahan yang sememangnya riuh. Inilah dia ayam telur sebiji riuh sekampung. Okey. Setakat ini saja untuk perkongsian Ayali. Ayali berada di ladang ayam telur yang hampir berdekatan dengan rumah Ayali, yang jauhnya sekitar 300 meter sahaja. Ayali sekarang ini sememangnya makan telur ayam segar terus daripada ladang. Okey, buat semua, jadi sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.